Assalamualaikum sahabat. Hari ni Mama nak ajak sahabat semua datang ke tempat syurga makanan Dapur Kuih. Abaikan suara Mama yang tak berapa nak okey sebab sekarang ni Mama memang tengah demam, batuk, sesama. Kat tempat sahabat ada tak tempat yang macam ni, yang jual segala macam makanan, yang buat kita macam mana satu nak beli ni, mana satu nak beli ni, macam tu. Semua nampak sedap. Dan ni yang paling Mama nak cerita ni, ni apa, pisang hijau. Mama tak tahulah asal makanan ni daripada mana, tapi memang sedap lah. Memang sedap sangat. Lebih-lebih lagi bila tak sihat ni kan, macam sejuk je masuk kat dalam tekak tu, lembut je. Mama beli dua. Satu yang biasa dan satu lagi yang special. Kalau yang biasa tu harga RM10 je. Kalau yang special harga dia RM15. Dalam satu bekas tu ada macam-macam dia letak. Ada bubur somsom, ada jagung, ada sagu mata ikan, ada susu cair, ada gula. Bahan utama dia itulah pisang hijau. Pisang yang dibungkus dengan tepung warna hijau. Yang ni pula cara berlauk. Memang sedap sahabat sebab dia buat depan kita panas-panas. Ada banyak lagi sebenarnya makanan, tapi Mama tak dapat rakam. Sebab sebenarnya memang ramai sangat orang, sampai nak berjalan pun susah. Tu yang Mama dapat rakam separuh je tu. Dan Mama pun tak tahu apa nasib video Mama yang ni, sama ada dapat like ataupun tidak, dapat view banyak ataupun tidak, ataupun masih sendu. Tapi Mama akan buat je. Walaupun Mama demam, Mama akan rakam je. Mama takkan putus asa. Dah dapat apa yang kita nak, tiba masa untuk bayar. Okey sahabat, kita jumpa lagi di video Mama yang seterusnya. Jangan lupa support video Mama tau.